gel ni dia bukan minyak, dia bukan oil base, dia adalah gel yang water base. Saya tunjuk sikit. Kita buka, kan goncang. Sorry saya patut goncang tadi. Goncang dulu, saya sapu. Ni ibarat ni perut lah. Boleh nampak ni. Yang kilat tu nampak. Lepas tu dia kita gosok lah, bagi dia rata kan. Contoh bagi dia rata. Nampak dia dah makin meresap dah, nampak. Dia cepat, dia memang sangat cepat meresap sebab dia tidak, kata orang dia water base. Air kan cepat meresap. Kalau gel kita ni kalau perasan nampak ni, dia bentuk dia macam deodorant. Bentuk dia macam deodorant, dia roll on. Ni saya tunjuk. Dia roll on sahaja. Dia nak pakai pemudah, tak ada kesan sampingan. Bau dia pun memang best. Tinggal buka, goncang dulu, buka, cium, ambil bau dulu kan. Sebab bau dia memang bau herba yang menenangkan lah. Lepas tu barulah sapu. Nak sapu pun senang. Sapu je di tempat yang tak selesa. Contoh macam pedih ulu hati, sapu lah dekat dada. Sakit perut, cucuk-cucuk, sapu dekat perut. Sakit belikat, sapu dekat belikat. Kan mudah.